pada selaput otak, kemudian juga boleh mengakibatkan terjadinya myokarditis dan seterusnya. Juga sekiranya tidak dirawat dengan sempurna, dia boleh mengakibatkan kematian lah, yang mana sesuatu perkara yang kita ingin elakkan sama sekali. Seterusnya, rawatan kes ya. Untuk rawatan penyakit HFMD ni kita tidak ada antivirus, tidak ada vaksin. Jadi rawatan adalah merupakan symptomatic treatment dan hampir semua pesakit sembuh dalam masa 7 hingga 10 hari. Self-limiting disease lah. Dan komplikasinya adalah dehydration lah ya, mulut sakit sebab dia tak boleh minum ya. Jadi komplikasi jarang seperti mana saya katakan tadi, sekiranya kita anak-anak tu terdedah kepada virus EB71, dia boleh mengakibatkan viral meningitis, encephalitis ya. Okay, next. Jadi mari kita lihat apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada terjadinya penularan kes HFMD ni lah. Jadi yang pertama ya, kanak-kanak yang bergejala masih hadir ke taska, tadika ataupun ke sekolah. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting yang saya ingin tekankan di sini ya, iaitu usaha gatekeeping ya, untuk kita menyaring kanak-kanak tu bermula bukannya di sekolah ataupun di tadika ataupun di taska, tapi sebenarnya bermula dari rumah itu sendiri ya. Jadi ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting sebelum menghantar anak-anak ke tadika ataupun taska ke sekolah. Harus sekiranya anak-anak tersebut mengalami demam ataupun dia mengalami ulcer di bahagian mulut dan sebagainya, mereka harus dibawa untuk mendapatkan rawatan di mana-mana klinik kesihatan, di klinik GP atau di mana-mana klinik kesihatan ataupun di klinik GP lah. Jadi harus diperiksa oleh doktor terlebih dahulu. Sekiranya kanak-kanak tersebut dihantar ke tadika ataupun taska dan sekiranya gejala ada gejala yang tidak spesifik ya, dan bercampur dengan kanak-kanak lain, jadi ini yang mengakibatkan terjadinya penularan cluster of HFMD lah ya. Jadi seterusnya tidak ada ruang ataupun bilik isolasi ya, terutamanya sekiranya kita lihat di kawasan taska ataupun tadika lah, yang mana kanak-kanak yang didapati bergejala seharusnya kita isolate lah sehingga ibu bapa ataupun penjaga datang untuk membawa anak tersebut lah, dan tidak harus dibiarkan untuk bercampur dengan kanak-kanak lain sebab ini akan mengakibatkan terjadinya penularan. Seterusnya pergaulan rapat antara kanak-kanak lah. Jadi pergaulan rapat ini seperti mana yang saya telah terangkan tadi, kerana adanya rembesan, lelehan daripada IPO, bersin dan sebagainya, dia sangat-sangat akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kes HFMD ini sebab dia mudah berjangkit. Dan seterusnya adalah akibat daripada aktiviti pembersihan dan disinfeksi secara berkala tidak dijalankan. Jadi kita bukan saja harus melakukan ini apabila terjadinya jangkitan. Aktiviti pembersihan dan disinfeksi ini harus dilakukan secara rutin di tadika, taska dan juga di kawasan sekolah lah. Terutamanya di tadika dan taska kerana dia banyak melibatkan contohnya permainan-permainan, contohnya macam alat bantu mengajar yang mana kanak-kanak tu akan menggunakannya saban hari dan berkongsi dengan kanak-kanak yang lain. Jadi di situ ada risiko untuk terjadinya penularan ya. Seterusnya, tindakan kawalan HFMD ya. Next. Jadi tindakan kawalan untuk penyakit HFMD ni yang pertama, apabila kita dah kesan ada individu yang bergejala, kita kena isolasi ya. Kemudian kita kena buat pemantauan kontak secara rapat, memastikan bahawa tidak ada ahli keluarga yang lain yang bergejala, dan sekiranya kalau mereka bergejala harus segera untuk mendapatkan rawatan. Dan seterusnya adalah merupakan disinfeksi. Disinfeksi ini adalah di premis yang terlibat, sama ada di tadika, di taska ataupun di sekolah. Dan seterusnya setelah kita lakukan penilaian risiko dan kita akan daripada pihak Pejabat Kesihatan Daerah akan melakukan penutupan premis lah, selaras di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit tahun 1988, dan seterusnya kita juga akan memberikan pendidikan kesihatan untuk meningkatkan kesedaran di kawasan tersebut. Next. Jadi mari kita lihat sama-sama ya video ringkas ni bagaimana isolasi dilakukan
di tadika. Jadi kita lihat di sini ya, bagaimana di taska tersebut apabila proses pengajaran dan juga pembelajaran dilakukan, ya, cikgu juga pada masa yang sama cikgu juga telah mengesan ya, ada pelajar yang bergejala dan seterusnya segera bertindak. Yang pertama untuk memeriksa suhu badan, ya. Tengok ya, cikgu ni dia periksa suhu badan. Seterusnya memberikan mask kepada kanak-kanak tersebut. Dan melakukan tindakan isolasi supaya tidak merebak kepada kanak-kanak yang lain lah. Jadi di tadika ini ada ruang isolasi yang sesuai lah, iaitu dengan ventilasi yang mencukupi. Cikgu tu pasang kipas, kemudian tengok apa tu cikgu buat. Cikgu tu buat tindakan disinfeksi sebelum masuk balik ke dalam kelas dan melaporkan secara pantas lah kepada ibu bapa untuk anak tu segera dibawa untuk mendapatkan rawatan lah. Okay. Jadi mari kita lihat apakah langkah-langkah pencegahan yang harus kita lakukan untuk memastikan bahawa kita tidak dijangkiti oleh HFMD lah, terutamanya anak-anak kita ya. Seperti mana yang kita ketahui bahawa mencegah tu lebih baik daripada merawat ya. Yang pertama adalah merupakan penjagaan kebersihan diri. Ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting yang mana kita harus pastikan bahawa anak-anak tersebut melakukan aktiviti untuk menjaga kebersihan diri ya. Bukan sahaja di rumah tetapi usaha ini juga terus dilakukan di kawasan tadika dan juga taska. Kemudian penjagaan kebersihan persekitaran. Penjagaan kebersihan persekitaran ni kita lihat secara umum lah, iaitu di rumah dan juga di tadika dan juga taska. Yang mana sebab faktor kebersihan persekitaran ini adalah sangat penting kerana dia dapat menyumbang untuk terjadinya penularan penyakit HFMD ni lah, terutamanya sekiranya ruangan tidak dibersihkan, terutamanya apabila ada anak-anak yang bergejala, dia batuk, bersin dan sebagainya, kemudian lelehan daripada daripada air liur dan sebagainya tidak dibersihkan, jadi dia akan mengakibatkan terjadinya perebakan penyakit HFMD ni lah. Kemudian amalan cuci tangan yang betul. Ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting kerana kita harus memastikan bahawa kita tidak hanya membasahkan tangan, tapi kita sebenarnya membasuh tangan dengan betul. Jadi bukan setakat nak basahkan tangan saja, tetapi harus memastikan bahawa kita mengikuti tindakan untuk langkah-langkah cuci tangan yang betul. Kemudian pemeriksaan dan juga saringan di pintu masuk. Seperti mana yang saya tekankan tadi, iaitu usaha gatekeeping adalah sangat penting dan bermula bukan di tadika ataupun taska, tetapi bermula seawal di peringkat rumah kita sendiri. Ya, sekiranya ada anak kita yang bergejala dan sebagainya, kita harus segera untuk membawa anak-anak tersebut untuk mendapatkan rawatan. Seterusnya adalah merupakan disinfeksi atau nyakuman permukaan yang tercemar lah. Jadi perkara ini harus dilakukan secara rutin dan sekiranya semua langkah-langkah pencegahan ini dilakukan secara komprehensif, kita dapat mencegah supaya penyakit ini tidak merebak lah. Iaitu kita lihat secara lebih spesifik ya, penjagaan kebersihan diri, iaitu elak untuk menyentuh dan juga mencium kes-kes yang HFMD lah. Elak menyentuh permukaan di tempat-tempat awan yang sesak, contohnya dekat tempat tumpuan umum ya. Kemudian tutup mulut dan hidung bila bersin ataupun batuk. Dan juga kita harus membuang tisu dan juga lampin pakai buang dalam tong sampah yang tertutup dan bukannya terbuka ya. Next. Penjagaan kebersihan persekitaran. Kita harus kerap membersihkan lantai premis, tandas dan juga tombol pintu. Cuci alat permainan dengan sabun dan air yang bersih dan buang tisu dan juga lampin pakai buang dalam tong sampah yang tertutup. Jadi perkara ini harus kita lakukan lah ya. Seterusnya amalan cuci tangan dengan betul. Jadi
pengendali dan juga pengasuh. Next. Sebaik usaha ni harus dilakukan sebaik tiba di premis sebelum mengendalikan makanan, sebelum kita mendirikan botol susu dan memberikan kanak-kanak makan dan juga minum, terutamanya dekat taska, bila dia melibatkan kanak-kanak umur 2 hingga 3 tahun. Mungkin ada anak-anak yang masih lagi menggunakan botol susu, dia tak minum menggunakan cawan. Kemudian selepas masuk ke tandas dan juga selepas membantu kanak-kanak ke tandas atau menukar lampin, dan juga selepas menyentuh cecair tubuh kanak-kanak seperti hingus, darah, muntah dan sebagainya. Next. Jadi mari kita lihat bagaimanakah kita untuk melakukan cuci tangan yang betul, 7 langkah cuci tangan yang betul, Jadi yang pertama, langkah pertama, kita kena basahkan tangan, letakkan sabun dan ratakan permukaan tangan kita. Gosok tapak tangan, gosok setiap jari dan juga celah-celah jari. Jangan kita lupakan ibu jari kita juga. Seterusnya gosok kuku di tapak tangan, gosok di belakang tapak tangan. Jangan lupa di pergelangan tangan. Bilas tangan dengan air yang bersih. Dan keringkan dengan tuala ataupun tisu yang bersih. Ya. Jadi ini ada merupakan langkah-langkah untuk mencuci tangan dengan betul, 7 langkah tadi. Seterusnya, saya ingin tekankan sekali lagi mengenai gatekeeping screening. Jadi, buat saringan gejala di pintu masuk setiap pagi sebelum masuk ke premis, dan juga seperti yang saya katakan tadi, bersama ibu bapa dan juga penjaga. Sekiranya pada hari tersebut, ibu bapa kedua-duanya bekerja. Jadi yang tolong hantar anak adalah merupakan atuk ataupun nenek. Jadi kita kena pesan dengan mak dengan ayah kita supaya cek dulu. Kalau misalnya anak misalnya bergejala, ada demam dan sebagainya, jangan kita ambil ringan. Terutamanya sekiranya kita dah tengok ada ulcer dan sebagainya, harus kita lanjutkan dengan mendapatkan pemeriksaan. Jadi tanya gejala HFMD sama ada demam, ada ruam atau lempuh di tapak tangan atau kaki, ada tak ulcer di dalam mulut. Jadi benda ni kita kena buat tiap-tiap hari. Terutamanya kita lihat apabila kita lihat tadika ataupun taska kan pada hari Isnin, kebanyakan tadika ataupun taska mereka akan buat perimpunan, perimpunan. Jadi bila kita buat perimpunan ni, kanak-kanak akan berdiri dengan rapat antara satu sama lain. Jadi usaha gatekeeping ni kalau kita lakukan dengan betul, sekiranya ada anak-anak yang bergejala, kita dapat elakkan supaya dia tak merebak kepada kanak-kanak lain. Pada masa yang sama juga dia tidak akan merencatkan aktiviti tadika tersebut kerana kita tak perlu buat penutupan premis lah, sebab kita dah ambil langkah-langkah pencegahan yang awal tadi. Jadi mari kita lihat bagaimanakah video ringkas, bagaimanakah contoh kita nak lakukan gatekeeping, Okay. Gatekeeping ni adalah merupakan proses harian yang dibuat sebelum kanak-kanak masuk dalam premis, bertujuan untuk menghalang kanak-kanak ni kalau bergejala supaya dia tak merebak kepada kanak-kanak yang lain lah. Jadi yang penting kita kena tanya gejala, periksa suhu badan, periksa mulut, tekak dan mata, dan juga periksa ruam di tangan dan juga kaki. Dan tindakan ini harus kita lakukan untuk setiap pelajar. Kalau anda perhatikan, guru tersebut dia sangat cakna dan melakukan disinfeksi tangan untuk setiap kali dia menyentuh pelajar-pelajar lain lah. Seterusnya kita tanya gejala, tengok anak ada demam, mak dia cakap ada batuk-batuk sikit je, demam 37.6. Pagi tadi cek tak demam, sekarang demam. Cuba tengok tangan. Mulut dia nampak macam merah sikit.
Habis sudah. Okay. Pada cakap. Okey, jadi bila kita lihat video tadi kan, kita dapat lihat bahawa yang pertama, anak-anak tersebut ya, bila kita lihat, bila guru tu dah buat pemeriksaan, kanak-kanak tersebut tadi, dia tidak, pergi pada slide tadi, okey. Dia tidak ada ruam di tangan. Anak-anak tersebut, kanak-kanak tersebut dia ada demam dan dia ada kemerahan dekat mulut. Tapi cikgu tu, dia telah melakukan tindakan yang betul, melakukan komunikasi yang berkesan walaupun pada awalnya mak kepada kanak-kanak tersebut dia boleh tak kita adjust sahaja kan, tapi guru tersebut telah menerangkan secara lebih lanjut apakah implikasi sekiranya kanak-kanak tu tidak dibawa untuk mendapatkan rawatan dan juga risiko perebakan penyakit kalau misalnya memang terbukti penyakit itu adalah merupakan penyakit HFMD. Jadi itu adalah merupakan salah satu tindakan yang patut kita contohilah apabila kita melakukan usaha gatekeeping. Ya, next. Jadi disinfeksi ataupun nyakuman kita buat dengan menggunakan campuran larutan untuk membasmi kuman ikut arahan pada label basmi kuman dan gunakan larutan basmi kuman dan untuk merendam alat mainan dan juga alat makan minum selama 5 minit, bilas dengan air bersih dan keringkan dan buat setiap hari selepas sesi harian tamat. Yang ini memang dah menjadi amalan di Tadika dan juga Taskah ya. Di semua Tadika juga Taskah di daerah kita lah ya. Next. Jadi pembersihan dan juga disinfeksi. Pembersihan adalah merupakan proses untuk kita buang kotoran pada permukaan. Disinfeksi adalah proses membasmi kuman daripada permukaan yang berpotensi tercemar lah. Jadi kita pastikan sebab kita ni kan kita buat kita akan deal dengan benda yang kotor kan, jadi harus memakai alat perlindungan PPE lah, iaitu pelitup muka, face shield, apron plastik dan juga sarung tangan getah yang pakai buang dan juga kasut tertutup. Dan juga untuk disinfeksi pula kita harus ada bekas semburan, kain lap, air dan juga sabun lah. Ya. Next. Okay, mari kita lihat video ini bagaimana cikgu tu buat disinfeksi ya. Sorry? Ya. Jadi ini adalah merupakan dia telah menerangkan mengenai proses disinfeksi lah dan bagaimana digalakkan dilakukan setiap hari dibuat pada premis kita lah ya. Jadi kita harus lihat bagaimana pekerja yang terlibat tu harus memakai alat perlindungan PPE yang sesuai mengikut standard dan menggunakan melakukan proses larutan itu dengan menggunakan arahan yang telah tertera pada bahan disinfeksi yang digunakan lah ya. Kemudian kita harus selepas merendam dan proses pembersihan alat permainan itu telah selesai, kita kena pastikan dia dikeringkan ya. Jadi ini adalah merupakan satu video yang sangat menariklah sebab dia juga menerangkan mengenai sukatan yang perlu kita gunakan ya. Paling penting tu lepas kita dah basuh dan sebagainya, kita kena pastikan ya,
benda tu alat tu semua kena kering lah. Jangan dia masih lagi ada basah-basah lagi. Tengok kanak-kanak ni muntah, cikgu tengah mengajar, tiba-tiba anak tu kesian dia tiba-tiba dia batuk macam dah nak muntah kan. Cikgu tu dah tengok, terus tanya apa kanak-kanak tu alami, asingkan kanak-kanak tu daripada kanak-kanak lain yang sihat. Jadi seterusnya cikgu tu buat pembersihan lah. Bersihkan kanak-kanak yang tadi itu yang telah muntah, ada plastik khas untuk kita simpan tisu-tisu yang dah kotor tu lah. Tengok tu cikgu tu juga menggunakan sarung tangan pakai buang. Lepas dah selesai, ikat, buang, kemudian cikgu tu basuh tangan, cuci tangan menggunakan sabun. Okey. Seterusnya adalah merupakan proses disinfeksi dekat kawasan lantai yang tadi yang terkena muntah tadi tu. Menggunakan sukatan menggunakan isbah satu bahagian peluntur dengan bahagian air. Contoh 10 ml cecair tu peluntur dengan air pipe lah. Kita lakukan proses disinfeksi daripada luar ke dalam. Kemudian kita harus memastikan bahawa tingkap dibuka untuk ventilasi dan juga pasang kipas. Akhir sekali, setelah kering, tempat tersebut telah dapat digunakan seperti biasa. Jadi take home message, kita pergi satu persatu. Slide ke atas sikit. Jadi yang pertama sekali adalah merupakan untuk memperkasakan aktiviti gatekeeping. Seperti mana yang saya katakan tadi, usaha gatekeeping ini bukan sahaja tindakan kepada pihak guru-guru, tetapi juga daripada pihak ibu bapa sekali. Kerana dengan adanya pemeriksaan rutin ini, kita dapat mengelakkan pelajar-pelajar yang bergejala untuk bercampur dengan pelajar-pelajar lain yang sihat. Kemudian yang nombor 2, memastikan aktiviti disinfeksi permukaan dan peralatan sentiasa dilakukan secara berjadual. Jadi kita harus ada jadual aktiviti dan juga rekod tindakan yang kita buat. Pada masa yang sama, tindakan tersebut tu harus ada evaluasi lah, ada penilaian buat semakan harian terhadap rekod dan memastikan bahawa aktiviti disinfeksi itu dijalankan dengan menggunakan standard yang betul lah, bahan dan juga bancuan yang betul, dan juga harus dilaksanakan pada permukaan yang kerap disentuh. Kemudian adalah merupakan amalan kebersihan lah, hygiene. Memastikan tidak ada perkongsian peralatan peribadi seperti tuala, baju, peralatan makan minum, pengurusan peralatan dan juga penyimpanan, tidak mencampurkan tuala dan pakaian, sidai secara berasingan, dan juga pengurusan sampah yang betul, dan juga amalan hand hygiene yang sepatutnya diamalkan bukan sahaja oleh guru-guru tetapi juga kepada kanak-kanak tersebut. Next. Seterusnya adalah merupakan pengurusan bahan tercemar. Bagaimana kita nak mengasihkan peralatan yang tercemar, kita lakukan disinfeksi sebelum dan juga sebelum digunakan lah, sebelum kita gunakan kembali lah. Kemudian melakukan tindakan disinfeksi itu dengan menggunakan larutan yang betul. Kemudian pengurusan rekod dan juga kehadiran dan senarai murid, sentiasa mempunyai senarai murid kanak-kanak yang terkini, termasuk kaki tangan serta nombor untuk dihubungi, terutamanya kalau ada anak-anak yang baru berdaftar. Jadi kita kena cepat-cepat dapatkan nombor telefon ibu bapa ataupun penjaga lah untuk kita dapat hubungi sekiranya kanak-kanak tersebut mengalami gejala. Menjadikan rekod kehadiran kanak-kanak termasuk kaki tangan. Sekiranya ada kanak-kanak yang tidak hadir, kita kena tanya kenapa tak hadir, sakit apa dan sebagainya. Sebab kalau misalnya ada anak-anak yang tak hadir sebab ada ulcer di mulut dan sebagainya, jadi itu dah meningkatkan kita punya kewaspadaan dekat tadika, yang mana mungkin ada kanak-kanak lain yang terdedah. Jadi
alasan kenapa anak-anak tu tidak hadir tu harus ditanya oleh guru-guru lah. Kemudian memastikan kanak-kanak yang telah hadir ke sekolah tu sebenarnya dia telah sembuh lah sekiranya kanak-kanak tu sebelum tu ada gejala. Sentiasa waspada apabila terdapat kanak-kanak yang tidak sihat. Seperti yang saya telah tekankan tadi, sentiasa berhubung dengan penjaga ibu bapa dan mendapatkan maklumat kesihatan kanak-kanak, melakukan tindakan pencegahan segera dan proaktif sekiranya kanak-kanak yang dilaporkan itu tidak sihat, dan membuat semakan bagi memastikan tindakan pencegahan itu telah diambil dan rekod tu dikemaskini. Ya. Jadi seterusnya adalah merupakan memperkasakan aktiviti kawalan dan juga pencegahan di institusi, iaitu membuat semakan dan kemaskini senarai premis SCAR dan juga tadika, membuat perancangan bagi pemantauan dan pemeriksaan, mengenal pasti premis bersiko untuk memastikan tidak ada kejadian wabak yang berulang lah, dan membuat susulan bagi arahan kerja yang telah dilakukan. Dan yang terakhir sekali adalah merupakan mengemaskini senarai tempat tumpuan awam, terutamanya tempat permainan kanak-kanak indoor, playground, belongso, slide tu, mesin troli, troli machine tu dekat pasar raya, dan juga kita lakukan libat urus dengan pemilik premis dan memastikan bahawa disinfeksi permukaan tu yang kerap disentuh tu dilakukan secara berjadual. Jadi next, jadi begitulah telah selesai taklimat ringkas, ceramah ringkas mengenai HFMD ini. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya dan juga selamat pulang ke kampung masing-masing lah, ya, memandu dengan selamat. Ya. Jadi kita dah letakkan ya kehadiran ya, slip kehadiran ya. Jadi boleh isi ya link kehadiran ya untuk mendapatkan sijil ya. Anda boleh lihat di chat. Ya. Ada soalan daripada ada soalan boleh chat dekat chat box. Yang kat tangan tu ada soalan ke ataupun nak bertanya secara terus ke? Nurwani, Wan Wawa Roslan, ada soalan ke? Satu lagi, kalau misalnya ada anak-anak terutamanya yang ingin balik kampung ya, kalau misalnya ada anak yang bergejala ya, dapatkan rawatan dulu lah. Tangguhkan balik kampung, dapatkan rawatan dulu supaya kita tak nak nanti merebak kepada saudara mara kita lah ya. Jadi benda ni sangat penting lah, terutamanya pada musim raya. Jadi kita harapkan tidak ada lah ya kes-kes macam tu lah ya. Okey. Terima kasih kepada semua. Ada apa-apa soalan lagi ke sebelum kami nak menutup program kami pada hari ini? Cik Razbil. Ya. Boleh tanya satu soalan? Boleh Encik JC. Siapa ni? Encik JC. Okey, Dr. Tina bersedia, ada soalan daripada Encik JC. Okey, Dr. Tina penceramah kita hari ini.
Okey. Doktor, saya nak tanya satu soalan lah. Ada tak cara-cara ataupun mungkin bagaimana mungkin nasihat doktor atau advice daripada doktor untuk kita menghadapi situasi yang di mana mungkin macam sedia maklum para ibu bapa zaman sekarang kan bekerja kan. So bila dorang hantar anak mungkin khilaf ibu bapa tak tahulah, mungkin tak perasan ada simptom kan. Tapi bila dekat taska atau tadika, cikgu-cikgu mungkin dah check, alamak ada simptom, so kena bawa balik. On that time, ibu bapa pula terkejar-kejar, mungkin nak masuk kerja dah kan. So mau tak mau, mungkin dalam mindset ibu bapa, hantar anak dulu. Yang penting hantar anak, dah sampai di depan dah, get dah, lepas tu nak masuk kerja pula. So ada tak mungkin bila situasi kan, taska tadika berjumpa dengan mungkin para ibu bapa yang mempunyai mindset yang macam ni kan. So apa mungkin advice yang doktor boleh bagi kepada kita nak handle benda macam ni, ataupun mungkin ada penerangan daripada doktor untuk kita educate ibu bapa ni, ataupun mungkin tindakan, ada tak tindakan untuk kalau ibu bapa yang insist juga nak hantar anak dekat taska ataupun pengasuh ataupun tadika? Terima kasih di atas soalan. Jadi seperti mana yang saya terangkan tadi, ini memang adalah merupakan satu cabaran lah, terutamanya sekiranya ibu dan juga ayah, kedua-dua mereka adalah merupakan ibu bapa yang bekerja ya. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah, yang pertama, kita sebenarnya kita tak tahu sama ada anak yang demam, yang ada ulcer tu memang betul HFMD ke tak. Jadi kita kena first kali adalah merupakan usaha untuk mendapatkan rawatan. Kena buat pemeriksaan terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelum tu, macam tadi Encik tanya tadi kan, ibu dan ayah berada di office, jadi macam berpelut dengan keadaan anak-anak tu di tadika ataupun taska kan. Jadi kerana tu tadika dan taska tu memang harus ada ruang isolasi. Ruang isolasi yang mana dengan menggunakan standard lah, ruang isolasi yang ada ventilasi yang sesuai, yang mana kemudian kita akan memastikan bahawa anak-anak tersebut tu diasingkan supaya tidak merebak lah potensi pembiakan kepada kanak-kanak yang lain lah. Tetapi pokok pangkalnya, anak tu harus dibawa untuk mendapatkan pemeriksaan lah. Sebab guru-guru di tadika ataupun taska tu, mereka boleh buat pengasingan ya, mereka saring buat pengasingan, tetapi selebihnya tu harus dilakukan pemeriksaan oleh doktor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merupakan kesedaran daripada pihak ibu bapa lah. Jadi mungkin kita fikir bahawa pada hari tersebut kita dah tak ada cara lain kita nak hantar, tetapi sekiranya kita hantar dan memang ternyata kanak-kanak tu positif HFMD, dia bukan saja akan mengakibatkan risiko penularan terhadap kanak-kanak lain, tetapi sekiranya terjadi cluster of HFMD, dia akan mengakibatkan tadika tersebut tu harus ditutup sebab kita kena buat disinfeksi dan sebagainya, dan dia akan mengakibatkan impact yang lebih besar lah berbanding dengan bawa anak pergi ke klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan. Okay? Jadi saya harap jadi memang jawapan tu adalah merupakan bukan jawapan yang straightforward. Apa yang pasti ialah kita memerlukan kerjasama yang komprehensif daripada ibu bapa, daripada guru-guru, supaya kita dapat tangani perkara ni secara optimum lah. Jadi yang seterusnya ada pertanyaan mengenai berapa lama pesakit akan ambil masa untuk sembuh lah ya. Jadi seperti mana yang saya telah terangkan tadi tu, dalam masa selalunya penyakit HFMD ni adalah merupakan penyakit self-limiting disease lah, yang selalunya dia akan sembuh dalam masa 7 hingga 10 hari ya. Tetapi sekiranya ya penyakit HFMD ni dijangkiti dengan menggunakan oleh virus yang strain yang agak teruk sepertinya EB71 dan mengakibatkan komplikasi seperti peradangan dan sebagainya, pasti jangka masa sembuh tu akan bertambah lebih banyak lah, lebih panjang lah, yang mana perkara yang kita ingin elakkan. Kemudian mengenai cadangan
ubat farmasi yang paling berkesan selain ubat di hospital untuk HFMD. Jadi seperti mana yang saya terangkan tadi, rawatannya adalah merupakan rawatan simptomatik. Jadi kita akan tengok dulu apa gejala yang kanak-kanak tu alamilah sekiranya anak tu, sebab tak semestinya ada demam. Kalau ada demam, kita akan bagi ubat demam, kemudian untuk ruam, kemudian juga untuk ulcer di mulut lah. Jadi kita akan rawat berdasarkan kepada gejala yang kanak-kanak tersebut alamilah. Selamat pagi Datuk Dr. Tina Karim. Selamat pagi. Saya pun bekas staf KKM lah, Datuk Dr. Megat. Saya nak tanya, saya rasa ibu bapa yang ada pesakit HFMD yang bekerja, saya rasa mereka layak untuk dapat cuti kuarantin, betul tak? Ya, betul. Okay, teruskan. Ya. Lagi satu saya nak tanya, strain yang menyebabkan kematian di kalangan kanak-kanak, itu yang menyebabkan penyakit myocarditis di Malaysia lah setakat ni. Pasal dahulu 20 tahun dulu ada satu kejadian di Sarawak menyebabkan kematian di kanak-kanak lah, iaitu strain saya Coxsackie B lah. So boleh komen lah on that lah. Kita memang ada buat pemantauan strain lah. Jadi perkara tersebut yang kita ingin elakkan supaya tidak ada lagi kejadian seperti mana yang pernah terjadi dahulu. Jadi paling penting sekali adalah merupakan langkah pencegahan lah. Jadi memang ada banyak, kita ada lebih kurang 60 serotip dan 3 serotip yang utama adalah merupakan enterovirus EB71, Coxsackie A6 dan juga Coxsackie A16 lah. Okey, Assalamualaikum, saya harap terima kasih Dr. Tina di atas perkongsian tadi. Okey, kami dah pukul 11 lah. Jadi kami terpaksa menutup siaran kita pada hari ini bagi untuk memberi ruang kepada semua untuk balik beraya. Okey, semua dah dapat link kehadiran tu? Ada yang dah isi? Ada yang dah dapat sijil? Okey, itu sahaja daripada kami. Okey, saya buka masa 5 minit untuk semua boleh isi sebelum kami tutup kita punya link pada hari inilah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan selamat hari raya. Okey, selamat hari. Saya tahu ramai dah tak sabar nak pulang tu. Jadi jaga diri baik-baik sempena hari raya ni. Tengok anak-anak kita. Okey, sambil-sambil beraya tu kita tengok anak-anak kita. Pastikan mereka sentiasa sihat dan selamat. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih daripada Pejabat Kesihatan Daerah Perak dan terima kasih juga kepada Dr. Tina dan selamat hari raya kepada semua. Terima kasih. Oh, yang India tu juga Kayu?